Baru awal Ramadan dah kepunan kuih raya. Bukan saya yang kepunan, dia yang sebaik dekat Aeon, dekat dengan rumah ni ada jual kuih raya. Segala jenis kuih ada jual dekat booth Pesta Raya Monster. Rambang mata Nana nak pilih kuih. Ramai cakap ni sedap. Semprit red velvet. 5 balang keripik baru RM100. Memang Nana borong untuk stok kunyah-kunyah raya. Kuih raya dia nampak menarik. Tak pernah tengok macam ni. Buat bagi orang hadiah ni nampak mewah. Siap ada kunafa. 3 110. Boleh mix and match lagi. Jom sama-sama ikut Nana, kita cuci mata tengok kuih raya. Tengah-tengah puasa ni, tengok kuih raya ni pun boleh terliur. Petaknya, tengoklah semuanya sedap-sedap. Satu bekas kuih raya dia RM35. Beli 3 bekas RM100. Boleh campur-campur tau. Ni kalau bawa mak-mak kita ni, habis dia borong semuanya. Nana je dah borong banyak dah. Kuih-kuih raya Monster memang sedap-sedap. Kenapa payah sangat? Siapa nak habiskan? Raya kan sebulan, ramai je boleh habiskan. You tak sampai sebulan habis. Ya Allah, siapa pula nak habiskan ni? Untuk semua orang. Jadi nak habis satu je. Kan raya sebulan. Kek lapis pun nak ke? Awak beli 5 baru 60. Nanti tak payah beli dessert dah. Makan kek lapis je buka puasa nanti. Kek lapis tu ada gula melaka, coklat cheese, sweet sour, hazelnut, red velvet. RM60 je tau. Tentunya kena datang lepas berbuka. Sebab kalau lepas berbuka, semua kuih korang boleh try. Weh, should I come again after berbuka nanti? Banyak weh kita orang borong. Setiap 3 balang yang akak beli ni, akak akan dapat 1 paper bag dengan 1 sapu raya. Oh, mantap. Oh ya, Pesta Raya Monster ada buka 30 outlet tau. Nana memang borong banyak-banyak. Settle masalah kuih raya Nana. Dan shopping, let's go back home. Bye.